Kita akan tiba di stesen Datuk Menteri. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Hari ni aku nak naik LRT 3. Satu, dua, tiga. Sebab nama dia tiga je gerabak je. Hello guys, okay, hari ni aku nak jalan-jalan naik LRT 3. Aku buat video lain sikit untuk minggu ni. Untuk hari ni aku nak buat video-video vlog, jalan-jalan, naik LRT. So aku nak review sikit lah LRT 3 ni. Sebab apa, LRT projek ni lama gila kan. Semenjak 5 Perdana Menteri bertukar ganti. Dari zaman Bosku, zaman Mahathir Mohamad ambil kejap. Lepas tu zaman Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri, dan sampailah ke Anwar Ibrahim baru siap. Aku sekarang minggu ketiga baru siap. Minggu kedua baru siap LRT 3 ni. Aku dekat Stadium Shah Alam. So aku nak review sikit. Kenapa lama gila kot. Yang mana aku membesar 3 tahun dekat Shah Alam, dan sampai 3 tahun dekat Kelang. Aku merasai kesusahan dan juga pembinaan yang aku nampak. Tapi sampai aku dah nak besar dah anak aku. Tak siap lagi. Dan sekarang dah keluar daripada Shah Alam dan juga Kelang, dan baru siap LRT ni. So aku nak review sikit lah kenapa lama gila nak siap projek ni. So Okay, baru ni aku ada cuba try naik LRT 3 laluan Shah Alam. Aku cuba dia naik daripada Stadium Shah Alam hingga ke GM Kelang ataupun Ion Kelang lah. Ion Kelang. Okay, aku rasa aku antara orang yang tunggu lama gila lah LRT 3 ni. Sebab bayangkanlah 3 tahun aku dekat, waktu aku duduk Shah Alam tu 2016, permulaan projek ni baru nak dimulakan, dan sekarang 2026. Hampir seabad lamanya. 3 tahun dekat Shah Alam dan 3 tahun dekat Kelang aku duduk. 3 tahun dekat Shah Alam aku merasai kesesakan laluan di atas pembinaan. Diorang nak bina LRT tu kan, tutup jalan, sampailah berlumut dah tempat tu kan. Aku antara orang yang lama menunggu benda ni, dan projek ni baru sahaja dilancarkan pada awal bulan hari tu. So aku cubalah merasai sendiri pengalaman menaiki LRT 3 ni kan, walaupun telah di-downgrade. Projek ni punya dah lama. Sebelum ada TikTok yang kau main tu, belum kau main TikTok tu, belum TikTok ada lagi, projek ni dah pun dirancang pada 2015. Projek ni melalui beberapa pentadbiran kerajaan, daripada zaman Bosku PN, zaman Mahathir PH, lepas tu zaman Muhyiddin Yassin, terusnya zaman Ismail Sabri, dan tukar ke tangan kepada PMX kita Anwar Ibrahim. So 5 Perdana Menteri. Ni lama nak siapkan projek ni, 5 Perdana Menteri bertukar ganti baru siapnya projek LRT 3 ni. Nampak lama kan, sangatlah lama kan, sampai 1 abad lah. Okay, projek ni aku cerita secara kronologi ringkas. Pada 2015 projek ni diluluskan, dan 2016 projek pun berjalan, dan 2018 projek ni distruktur semula, dan hampir berapa tahun lah orang kata projek ni terbengkalai, lama gila kan, dan akhirnya 2026 baru dibuka projek ni. So kenapa lama sangat kan? Di sinilah persoalannya. Memang kita dah berjaya mengurangkan kos projek ni, tetapi kita juga mengurangkan kapasiti penggunaan dia. So satu cut cost yang bagus ke?
Aku nak ceritakan seorang makcik ni. Okay, makcik ni dia berada di Johan Setia. Baru-baru ni dia cuba naik dan dia naik LRT3 ni, dan semenjak daripada awal pagi dia menaiki untuk ke Glen Mary, KL Central, dan makcik ni berjaya menjimatkan hampir 500 ke 600 ringgit sebulan. Banyak tu. Bayangkan untuk seorang penumpang sahaja daripada projek ni, manfaat dia, makcik ni telah pun berjaya menjimat 500-600 ringgit sebulan. Kalau untuk orang KL tu sebenarnya besar jumlah dia lagi kalau orang tu dah berkeluarga kan. Kalau setahun bayangkanlah berapa ribu? 6,000. Bayangkan kalau projek ni terbengkalai lagi 10 tahun, 10 berapa ribu? Dekat 20 ke 24 ribu, 30 ribu juga kalau projek itu terbengkalai lama. Untuk sebuah keluarga kecil, dia angka yang sangat besar. Dan makcik tadi pun cuma seorang je. Bayangkanlah laluan ini menghubungkan 2 ke 3 juta penduduk Shah Alam, Kelang dan juga Petaling Jaya. Dia bukan melalui kawasan yang kosong. Dia menghubungkan kawasan-kawasan perumahan, pusat komersial, universiti, UiTM, Stadium Shah Alam dan juga bandar-bandar yang memang sudah lama mempunyai populasi yang besar. Dengan pengurangan dan boleh juga dikatakan sebagai downgrade pada sistem LRT3 ni, daripada bayangkan dulu daripada 6 gerabak menjadi 3 gerabak je. Dan juga stesen daripada dulu besar, beberapa stesen dahulu sangat cantik design dan diorang telah pun mengubah suai menjadi macam ni lah kan, macam sedia ada ni. Okay, saya nak ambil satu pendekatan sikit. Saya nak ambil bawa satu contoh bagaimana LRT laluan Petaling Jaya. Dan bayangkan satu hari penggunaan LRT laluan Kelana Jaya ni, LRT Kelana Jaya ni hampir 280,000 penumpang sehari. Bayangkanlah hari bekerja kan. Ada juga mengatakan hampir 320,000 penggunaan. Ramai gila penggunaan dia. Kita mungkin tengok LRT sekarang ni dan kata, LRT3 ni mungkinlah sekarang tengah percuma, orang ramai lah guna kan. Mungkin dia kata lah tak ada orang pun nak guna kan. Tapi salahnya kita tak boleh menilai sebuah railway berdasarkan minggu pertama dibuka. Lihat saja Kelana Jaya Line ni. Hari ini laluan ini membawa hampir 300,000 perjalanan penumpang setiap hari. Bukan sebulan ya, sehari. Pada peringkat awal ya, jumlah penggunaan jauh lebih rendah berbanding hari ini. Tetapi bandar berkembang mengelilingi infrastrukturnya. Dan inilah perkara yang kadang-kadang kita salah faham tentang pengangkutan awam. Rel dan kereta api ni bukan dibina hanya untuk memenuhi permintaan yang wujud pada hari itu sahaja. Kereta api juga boleh mencipta permintaan untuk masa depan. Bila sebuah stesen tu dibina, rumah pun muncul, kedai pun muncul, kedai-kedai baru muncul, pejabat yang baru pun muncul, dan juga universiti pun mendapat akses yang baik. Dan kawasan-kawasan dahulunya dianggap jauh, kini tiba-tiba menjadi sangat strategik. Mungkin apa yang berlaku kat laluan Kelana Jaya Line ni hari ini adalah apa yang akan berlaku pada LRT pada 10 ke 20 tahun yang akan datang. Tapi pembinaan LRT ni sahaja sebenarnya tidak cukup. Sebab perjalanan kita daripada rumah kan bermula terus ke platform LRT. Perjalanan bermula daripada pintu rumah kita. Mudah faham? Kalau kau nak menuju ke stesen tu pun susah. Tak adanya laluan jalan kaki yang selamat. Lepas tu kau nak park kereta, nak parking kereta pun susah. Tu bayar mahal gila kan. Lepas tu video bas perantara pun tak cukup. So macam mana nak menggunakan kemudahan LRT dengan baik kan? Akhirnya orang akan kembali memilih pilihan yang paling mudah, iaitu kereta. Motor pun mudah juga. Yang bawa motor yang rider pun bagus jugalah. Betul-betul. Persoalannya bukan sama ada feeder bus tu wujud ataupun tidak. Persoalannya adalah coverage dan juga frekuensi itu adakah cukup untuk orang benar-benar boleh meninggalkan kereta untuk sampai ke LRT. Kadang-kadang bukan rakyat Malaysia ni malas nak naik kenderaan awam, public awam. Kita selalu dengar kan, Malaysia ni panas lah, susah lah nak naik LRT, nak jalan kaki lah, tiba peluh lah, berkepam kan. Jadi sebab itulah kita perlukan kereta. Tetapi kita lihat negara jiran kita iaitu Singapura. Cuaca yang sama, hujan panas juga, musim durian juga kadang-kadang ada kan. Cuaca pun tak jauh beza. Tapi macam mana rakyat mereka tidak memerlukan kenderaan pun, tidak memerlukan kereta pun untuk bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Kadang-kadang bukan rakyat Malaysia tak nak naik public transport, tetapi kita cuma membina bandar dengan anggapan bahawa semua orang mempunyai kenderaan. Jadi kan selepas bertahun-tahun menunggu dan akhirnya aku telah pun merasai menaiki LRT ni sendirilah dari Shah Alam menuju ke Kelang. Terima kasihlah pada bosku transformasi negara kan. Dan kita boleh berikan kredit lah. Yang mana banyak projek-projek besar pengangkutan awam daripada Kelang Valley seperti MRT,
MRT 2, MRT 1, MRT 2 dan juga LRT 3 memang mendapat momentum besar ketika era pentadbiran Najib Razak ni kan. So yang akan datang PECRL Kelantan, kalau siap tu aku nak buat review jugalah kalau ada rezeki insya-Allah lah kan. Dan Najib ni rasa boleh tukar kot jadi bapa transportation negara. Kan? Walaupun selepas itu projek ini melalui beberapa pertukaran kerajaan dengan pandemik COVID lagi waktu tu kan. Kita bercakap tentang projek infrastruktur besar seperti ini, ada satu benda yang kita rasa kita sering terlupa, iaitu infrastruktur bukanlah benda yang kita kena bina untuk cukup-cukup makan untuk hari ini. Ia sepatutnya dibina dengan fikirkan apa yang bandar ini perlukan pada 10, 20 tahun dan 30 mungkin ratusan tahun akan datang. Adakah kapasiti dan keperluan ini mencukupi untuk penduduk dan juga rakyat Malaysia? Dan antara contoh yang menarik saya nak bawa anda berfikir bersama, iaitu contoh saya ambil contoh di London. Pada pertengahan abad ke-19, London berdepan dengan masalah kumbahan sisa pepejal yang sangat serius. Maksudnya sisa-sisa tahi diorang ni, diorang buang dan diorang ada simpanan dalam tanah. Tapi simpanan tu akhirnya, pepejal tu akhirnya keluar dan melalui Sungai Thames tu. Dan bandar London ni berkembang sangat pesat ketika itu dan menyebabkan air kumbahan dan juga najis manusia ketika itu mencemarkan Sungai Thames. Sistem kumbahan sedia ada tidak mampu menampung populasi penduduk ketika itu. Jadi datanglah seorang jurutera yang ketika itu Joseph Bazalgette diberikan tugas membina sistem pembentungan baharu di London. Dan projek dia ni sangatlah besar dan mahal ketika itu. Dan lalu ramai orang dan juga rakyat dia bantah sebab dia menggunakan batu dan juga simen yang sangat berkualiti. Dan dia buat kapasiti yang sangat besar ketika itu. Tapi Bazalgette ini membuat sesuatu yang sangat menarik. Dia bukan sekadar mengira berapa besar sistem London yang diperlukan pada ketika itu, tapi dia memikirkan tentang pertumbuhan dan juga perkembangan populasi penduduk pada akan datang. Maksud di sini, dia sengaja membina sistem kumbahan yang lebih besar daripada apa yang London perlukan ketika itu. Walaupun ramai bantahan, tetapi dia terus membuat benda tu. Dan hasilnya sampai ke hari ni sistem tu digunakan. Dan hari ni London dah pun buat sistem yang barulah pada tahun lepas, tak silap saya 2 tahun lepas ke tahun lepas 2024 ke 2025 macam tu diorang dah start bina sistem kumbahan yang baru. So kiranya dah dekat 1 dekad 100 tahun lebih sistem kumbahan yang diciptakan yang dibina oleh Joseph Bazalgette ni telah pun berjaya menampung najis dan juga tidak memberi kesan yang besar pada rakyat London ketika itu. Dan kita boleh nampakkan macam mana orang membina sesuatu kota tu, membina satu bandar tu bukan memikirkan kepada hari ini, tapi memikirkan pada sejangka yang akan datang. Pada zaman ni juga, benda macam ni mungkin nampak macam membazir. Kenapa kita nak bina besar-besar kalau belum ada orang yang menggunakannya? Tapi lebih 1 abad kemudian, keputusan itulah yang membantu sistem tersebut terus berfungsi ketika London berkembang menjadi sebuah metropolis dengan jutaan penduduk. Bagi aku, prinsip yang sama juga kita boleh fikirkan tentang bagaimana pembinaan LRT 3 ni. Hari ni mungkin kita nampak 3 gerabak tu mungkin cukup. Hari ni mungkin kita tengok platform dah kata ramai orang pun guna. Hari ni mungkin kita nampak 8 minit tu nampak macam okey je kan. Tapi kita bukan membina LRT 3 ni untuk 2026 saja. Kita sedang membina infrastruktur yang sepatutnya masih digunakan oleh Shah Alam dan Kelang pada 2040-2050 akan datang. Mungkin lebih lama daripada itu. Sebab itu bila projek LRT 3 ini dikurangkan skopnya untuk dikatakan atas menjimatkan kos, persoalannya bukan sekadar berapa banyak duit yang kita berjaya jimatkan, tapi berapa mahal kos kalau 20 tahun lagi kita terpaksa tambah semula kapasiti yang kita kurangkan pada hari ini. Sebenarnya kita tak perlu pun pergi jauh sampai ke London tu nak lihat contoh kan. Kita dah ada pun satu contoh yang lain yang lebih depan mata telah pun berjaya, iaitu laluan LRT Kelana Jaya yang saya sebut tadi. Satu hari hampir 300,000 pengguna sehari weh. Mungkinlah pada awalnya ridershipnya jauh lebih rendah daripada hari ini. Mungkin laluan dahulu nampak kapasiti dia macam terlebih kapasiti. Dan hari ni pun LRT Kelana Jaya pun rasa orang nak minta untuk tambah lagi kapasiti laluan dia dan juga trip dia. Itu pun tak cukup. LRT 3 korang rasa macam mana? Cuba komen sikit orang Shah Alam, orang Kelang. Okay, itu saja video saya. Terima kasih menonton. Sorry lama sangat tak buat video. Sini pun video-video saya cuba nak buat dan cubalah sebaik mungkin. Sibuk juga, sibuk kerja. Sorry, minta maaf juga.
bagi anda pertama kali melihat video saya ni, minta support saya, subscribe, komen, bagi pandangan yang bernas tentang LRT3 dan juga pengalaman, dan macam mana Malaysia ni sesuai tak untuk jadi, macam mana kita nak gunakan angkutan awam ni untuk membantu kurangkan kereta kan. Korang hari-hari cakap jam lah apalah kan, tapi kita pun macam rasa tak serius lah Malaysia ni mengetengahkan kereta api, LRT dan pengangkutan awam. Sebab apa saya tak serius? Sebab saya tengok pembangunan pembangunan jalan dan juga lebuh raya lebih besar modal dia berbanding LRT. Entahlah, korang rasa macam mana? Cuba komen sikit. Okay, terima kasih menonton. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.